Ingat tak zaman semua orang sibuk main Flappy Bird, Clash of Clans atau Candy Crush? Dulu, kalau tak ada game ni dalam phone, memang tak cukup syarat nak jadi gamer mobile. Tapi sekarang, bila kali terakhir korang main game ni? Dalam video ni, jom kita throwback 10 game dulu yang pernah jadi kegilaan ramai tapi sekarang dah makin dilupakan. Ada tak game kegemaran korang dalam senario? Jom kita cek. Nombor 10, 2048, 2014 hingga 2015. 2048 ni game matematik yang simple tapi boleh buat otak kusut. Pemain kena gabungkan nombor dalam grid untuk capai 2048. Tapi makin lama main makin susah sebab ruang makin sempit. Ramai yang ketagih cuba nak pecahkan rekod sendiri dan ada yang sampai termenung lama fikir strategi terbaik. Tapi sebab game ni terlalu simple, orang cepat bosan. Lepas dah berjaya 2048, tak ada banyak benda nak dibuat lagi. Tambahan pula, banyak game teka-teki lain yang lebih menarik muncul. Sekarang, game ni lebih kepada hiburan santai untuk isi masa lapang. Bukan lagi game yang viral masa dulu. Nombor 9, Plants vs Zombie, 2009 hingga 2013. Dulu, siapa je yang tak suka Plants vs Zombie? Game ni memang seronok sebab kita kena tanam pelbagai jenis tumbuhan untuk lawan zombie yang datang menyerang rumah. Grafik menarik, jalan cerita lawa dan setiap level makin mencabar. Sampai sekarang pun ramai yang masih main. Tapi bila Plants vs Zombie tu keluar, ramai yang kecewa sebab banyak benda nak kena beli dalam game. Versi baru ni tak sebest yang pertama dan lama-kelamaan orang pun mula bosan. Sekarang game ni masih ada pemain setia tapi dah tak sehebat zaman kegemilangan dulu. Nombor 8, Jetpack Joyride, 2011 hingga 2014. Jetpack Joyride dulu memang antara game Endless Runner paling best. Pemain kawal watak Barry Stick Fries yang pakai jetpack dan cuba elak halangan sambil kumpul duit shilling. Ada banyak power up menarik dan setiap kali mati mesti rasa nak cuba lagi. Tapi sama macam Temple Run, game ni mula hilang daya tarik bila game baru sudah muncul. Orang dah kurang berminat dengan konsep Endless Runner yang sama berulang kali. Sekarang game ni masih ada tapi lebih kepada hiburan ringan, bukan game yang trending macam dulu. Nombor 7, Fruit Ninja, 2010 hingga 2014. Dulu, Fruit Ninja ni game wajib ada dalam setiap telefon. Konsep dia senang je. Potong buah yang muncul atas skrin dengan jari, tapi jangan bagi kena bom. Game ni seronok sebab bunyi efek dia real dan boleh buat pemain rasa puas bila berjaya buat combo potongan buah. Nombor 6, Pokemon Go, 2016 hingga 2017. Masa mula-mula keluar, Pokemon Go memang menggila. Semua orang keluar rumah semata-mata nak cari Pokemon. Sanggup pergi taman, shopping mall atau tempat-tempat pelik semata-mata nak ada Pokemon rare. Ramai yang jadi kawan sebab sama-sama nak tangkap Pokemon. Dan ada juga yang keluar buat exercise semata-mata nak cari Pokemon. Nombor 5, Clash of Clans atau COC, 2012 hingga 2015. Dulu, kalau tak ada Clash of Clans atau COC dalam telefon, memang tak cukup syarat jadi gamer mobile. Game ni buat ramai orang gian sebab kena bina kampung sendiri, latih askar dan serang kampung orang lain. Lagi best bila buat clan dengan kawan-kawan, lepas tu join perang clan beramai-ramai. Sanggup berjaga malam nak naikkan level bangunan dan kumpul emas. Nombor 4, Candy Crush Saga, 2012 hingga 2016. Kalau naik train atau duduk dekat kedai kopi dulu, mesti ada ramai tengah sibuk main Candy Crush. Game ni memang buat ketagih. Mula-mula senang, tapi bila dah sampai level tinggi, boleh buat orang frust sebab susah nak lepas. Paling best, boleh minta nyawa dari kawan-kawan. Jadi makin ramai orang main sebab nak tolong satu sama lain. Nombor 3, Temple Run, 2011 hingga 2013. Sebut je pasal Temple Run, memang semua orang pernah main dulu. Konsep dia simple. Lari sejauh mungkin sambil elak halangan. Bila dah makin laju, tangan pun berpeluh sebab panik. Masa game ni viral, ramai yang berlumba nak pecahkan rekod kawan-kawan. Sampai ada yang sanggup main berjam-jam. Nombor 2, Angry Birds, 2009 hingga 2010.
Masa zaman kegemilangan Angry Bird, semua orang sibuk baling burung ke arah babi hijau yang mencuri telur. Grafik dia comel, gameplay dia senang, tapi tetap seronok nak pecahkan struktur yang dibuat oleh babi-babi tu. Ada banyak versi dikeluarkan, termasuk yang bertema angkasa lepas dan filem Star Wars. Nombor 1, Flappy Bird 2013. Dulu kalau tak main Flappy Bird, memang ketinggalan zaman. Game ni nampak senang, tapi hakikatnya boleh buat orang stres sebab burung kecil ni asyik jatuh je. Ramai yang gigih cuba nak pecahkan rekod sendiri, tapi makin lama main makin geram sebab tak lepas banyak tiang pun. Popularitinya naik mendadak sampai pencipta dia sendiri rasa tertekan dan akhirnya tarik balik game ni dari App Store. Itulah antara game-game dulu yang pernah buat kita ketagih. Tapi sekarang dah makin dilupakan. Ada yang hilang sebab orang dah bosan, ada juga yang kalah dengan game baru yang lebih menarik. Tapi tak kisahlah popular atau tak, game-game ni tetap ada tempat dalam hati kita. Betul tak? Jadi antara semua game tadi, yang mana satu korang paling rindu nak main balik? Atau ada game lain yang patut masuk dalam senarai ni? Komen kat bawah. Jangan lupa like dan subscribe kalau korang suka dengan konten ni.